Dalam posting di muka buku YB Fadli Syari, dia kena belasah tuan-tuan. Dia kena belasah kau-kau dengan netizen. Kenapa tahu? Ada 3 perkara kenapa dia kena belasah. Yang pertama, dia bagi contoh Pak Adi guna 1800 kilowatt. Gila betul. Siapa yang pakai 1800 kilowatt? Rumah saya ni pun bulan lepas hanya pakai 514 kilowatt sahaja. Tak pernah lagi bil saya cecah 1800 kilowatt. Nampak? Yang kedua, tuan-tuan dan puan, YB Fadli Syari kata Pak Adi bayar RM480 untuk 1800 kilowatt. Ini memang gila betul. Sebab mengikut tarif yang sekarang ini, untuk 900 kilowatt pun dah 415. 900 kilowatt 415. Kalau 1800 kilowatt berapa? Tak mungkin boleh jadi 480. Nampak sangatlah. YB Fadli Syari ini reka-reka cerita. Dia tak tahu fakta, dia tak ada data, dia pakai belasah je. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, paling parah sekali bila mana dia bagi contoh yang salah ini, contoh yang mengarut ini untuk menyatakan tentang kenaikan tarif elektrik. Lagi sekali YB Fadli Syari ini tersasar, menyimpang dan mengarut. Sebab tuan-tuan dan puan, mulai 1 Julai 2025 tarif elektrik turun sehingga 19% untuk orang yang macam kita ni, untuk penggunaan elektrik dekat kawasan domestik, bukan industri. Nampak? Berapa banyak turun itu? Sekarang ini tuan-tuan dan puan, nilai tarif adalah RM45.62 untuk setiap kilowatt. Mulai 1 Julai, nilai dia, dengar betul-betul, RM45.40 untuk setiap kilowatt. Naik ke turun? Turunlah. Nampak? Siapa yang untung? Kita, rakyat Malaysia, dan ini selari dengan apa yang disebut oleh Perdana Menteri Malaysia dahulu ketika dia jadi pembangkang. Nampak? Tuan-tuan, memang wajar, memang patut dan memang relevant YB Fadli Syari kena belasah dengan netizen disebabkan contohnya yang mengarut, contohnya yang tersasar, contohnya yang menyimpang, menandakan yang YB Fadli Syari ini tidak melihat kepada data dan fakta. Nampak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada pemudi-pemudi dekat Pasir Mas. Belasah lagi YB Fadli Syari yang mengarut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.